yang hidupnya begitu mudah. Orang tuanya kasih dia apa saja, dia mau apa aja orang tuanya belikan. Dikasih. Hidupnya gampang, very easy. Apa yang terjadi? Anak manja, hidupnya jadi rusak. Wah, mereka kerjaannya pamer terus, happy. Minum yuk, ngumpul saban malam. Orang tua yang gak tegas sama anak-anaknya, dengerin, Anda sedang merusak masa depan anak Anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Maizatul Hanisa binti Ismail, nombor matrik 10 DAT 24F1134. Hari ini kita akan membincangkan isu berkenaan sikap ibu bapa yang terlalu obses dalam memanjakan anak-anak sehingga boleh menjejaskan diri dan masa depan mereka. Sekarang saya akan memutarkan satu klip video yang tular. Fenomena ini semakin membimbangkan, terutama apabila anak-anak mula membesar tanpa kemahiran hidup dengan akhlak yang lemah. Kita juga sudah bersedia maklum bahawa Islam menekankan keseimbangan dalam mendidik anak-anak. Kita boleh lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Tahrim ayat 6. Izinkan saya membacakan surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qwa anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yuf'aluna ma yu'marun. Saya akan memendekkan sedikit maksudnya dengan menekankan pada ayat yang disampaikan dalam surah ini. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarannya ialah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Ini bermakna tanggungjawab ibu bapa bukan hanya memenuhi keinginan anak-anak, tetapi mendidik mereka dengan nilai agama. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini mengingatkan kita bahawa sikap ibu bapa menentukan akhlak anak-anak mereka. Tidak salah ingin memanjakan anak-anak, tetapi hendaklah secara tidak melampau kerana ianya boleh menjauhkan mereka dari ajaran Islam. Sekian, terima kasih daripada saya dan mari kita teruskan dengan perbincangan daripada rakan saya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Kalisa binti Rosnan, nombor matrik 10 DAT 24F1060. Saya akan menerangkan punca-punca berlakunya permasalahan ibu bapa yang terlalu obses dan memanjakan anak sehingga merosakkan peribadi, sikap dan masa depan anak-anak mereka. Yang pertama adalah kasih sayang yang keterlaluan tanpa batasan. Sesetengah ibu bapa memberikan kasih sayang yang berlebihan hingga tidak sanggup melihat anak menghadapi kesusahan walau sekecil mana. Mereka terlalu melindungi anak daripada cabaran hidup, menyebabkan anak tidak belajar berdikari, gagal mengurus emosi dan lemah dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya, ingin menebus kekurangan masa lalu. Ada ibu bapa yang pernah hidup dalam serba kekurangan atau kekangan semasa mereka kecil. Maka apabila mereka berjaya, mereka cuba menebus kekurangan itu melalui anak-anak dengan memberi segala-galanya tanpa batasan. Malangnya, ini menyebabkan anak menjadi manja, tidak tahu menghargai usaha dan menjadi terlalu bergantung. Selain itu, tekanan sosial dan pengaruh persekitaran. Desakan masyarakat yang meletakkan nilai pada kejayaan material atau pencapaian anak-anak turut mendorong ibu bapa menjadi terlalu mengawal atau obses. Mereka sanggup mengatur seluruh kehidupan anak termasuk minat dan kerjaya tanpa mempertimbangkan
mengutamakan keinginan atau potensi sendiri anak mereka. Akhir sekali, kurangnya ilmu keibubapaan dan komunikasi berkesan. Sesetengah ibu bapa yang tidak memahami perkembangan emosi dan psikologi anak-anak itu mereka tidak mempunyai ilmu atau pendekatan yang sesuai dalam mendidik anak. Lalu, mereka memilih jalan yang mudah dengan memanjakan, membiarkan atau sentiasa mengikut kehendak anak tanpa bimbingan yang sewajarnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Nur Masra binti Abdul Rahim, nama matrik 10DAT 241058. Saya ingin mengulaskan tentang 4 kesan sikap ibu bapa yang terlalu obses dan memanjakan anak sehingga boleh merosakkan peribadi, sikap dan masa depan anak-anak. Ya Allah. Biar kena. Dalam video tersebut, jelas kelihatan kanak-kanak menjerit dan berkelakuan tidak terkawal, mengganggu ketenteraman pelanggan lain yang sedang menikmati hidangan. Namun, ibu bapa mereka kelihatan tenang dan tidak mempedulikan tingkah laku anak-anak mereka, seolah-olah perkara itu adalah normal. Situasi ini mencerminkan sikap sesetengah ibu bapa yang terlalu memanjakan anak sehingga mengabaikan aspek disiplin dan adab di tempat awam. Mereka mungkin beranggapan bahawa membiarkan anak bebas adalah tanda kasih sayang, tetapi hakikatnya sikap ini boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan akhlak dan sikap anak-anak. Anak yang tidak ditegur akan menganggap tingkah laku itu sebagai sesuatu yang dibenarkan dan akan terus mengulanginya di masa depan. Yang pertama, anak menjadi terlalu bergantung kepada ibu bapa. Apabila ibu bapa terlalu memanjakan anak, mereka tidak belajar berdikari atau menyelesaikan masalah sendiri. Ini boleh menyebabkan anak sukar menyesuaikan diri apabila berhadapan dengan cabaran di alam dewasa. Yang kedua, sikap pentingkan diri dan kurang empati. Anak yang selalu mendapatkan apa yang diingini tanpa batasan akan suka memahami keperluan dan perasaan orang lain. Ini boleh menjadikan mereka individu yang mementingkan diri dan kurang belas kasihan terhadap orang sekeliling. Yang ketiga, kurang daya tahan terhadap tekanan dan kegagalan. Anak yang tidak pernah diajar menghadapi kesusahan atau kegagalan akan cepat berputus asa apabila berdapat cabaran. Mereka mungkin sukar untuk membina ketahanan mental dan emosi dalam kehidupan sebenar. Dan yang keempat, kurangnya disiplin dan tanggungjawab anak-anak yang terlalu dimanjakan cenderung untuk tidak menghormati peraturan dan tidak menghayati nilai tanggungjawab. Ini boleh menjejaskan prestasi mereka di sekolah, pekerjaan dan hubungan sosial. Kesimpulannya, sikap ibu bapa yang terlalu obses dan memanjakan anak sebenarnya boleh membawa kesan negatif yang mendalam terhadap pembentukan peribadi, sikap dan masa depan anak-anak. Justru ibu bapa perlu bijak dalam mendidik dan penuh kasih sayang tetapi tegas agar anak membesar sebagai individu yang bertanggungjawab, berdikari dan matang dalam menghadapi kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iliana Zulaika binti Ahmad Ramzan, nombor matrik 10DAT 24F1032. Hari ini saya akan membentangkan tentang cara-cara mengatasi ibu bapa yang terlalu obses manjakan anak-anak mereka. Sikap ibu bapa yang terlalu memanjakan anak boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan anak seperti menjadi tidak berdikari, kurang bertanggungjawab dan suka menghadapi cabaran. Oleh itu, beberapa langkah perlu diambil bagi mengatasi isu ini.
Pertama, ibu bapa perlu diberi kesedaran tentang kesan-kesan memanjakan anak secara berlebihan. Seminar atau bengkel keibubapaan boleh membantu mereka memahami pentingnya keseimbangan dalam mendidik anak. Kedua, guru dan kaunselor boleh memainkan peranan dengan berbincang bersama ibu bapa dan berkongsi pemerhatian terhadap sikap anak-anak di sekolah. Ketiga pula, ibu bapa perlu menerapkan disiplin positif. Ini bermaksud memberi kasih sayang dengan menetapkan batasan dan tidak memenuhi semua kehendak anak. Seterusnya, ibu bapa boleh belajar daripada contoh keibubapaan yang seimbang melalui perkongsian pengalaman dengan ibu bapa yang lain. Akhir sekali, beri anak peluang berdikari seperti melakukan tugas rumah atau membuat keputusan sendiri. Ini dapat membantu mereka membina keyakinan diri dan tanggungjawab. Simpulannya, ibu bapa perlu bijak dalam menunjukkan kasih sayang agar anak membesar menjadi individu yang matang dan berdikari. Di sini saya ada simpulkan satu akhbar. Di sini saya ada kemukakan satu akhbar untuk dibahaskan. Ibu bapa jangan terlalu bermuka kepada anak-anak. Itu komen Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG yang menyifatkan peningkatan kes pelajar mengancam guru berlaku kerana ibu bapa terlalu memanjakan anak. Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Mahang Kedah, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, pihaknya menyokong tindak Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP yang mencadangkan 23 perkara dalam Kod Etika Ibu Bapa atau Penjaga sebagai panduan tata cara untuk ibu bapa dan penjaga ketika berurusan dengan guru dan pentadbiran sekolah. Pada pendapat saya, setiap guru yang memukul anak, murid atau pelajar mesti bersebab. Ibu bapa jangan mudah percaya kepada anak mereka datang ke sekolah dan berbincang dengan guru atau pengetua, katanya. Menurutnya, ibu bapa perlu selalu menghadirkan diri dalam setiap perjumpaan yang diadakan antara PIBG dan sekolah bagi meleraikan isu berbangkit. Jadi saya akhiri kata-kata saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.